Assalamualaikum. Hai semua. Welcome to my channel. Projek kali ini adalah di Cyberjaya. Cyberjaya, sebuah bandar pintar yang terletak dalam daerah Sepang, Selangor. Populasi penduduk tetap cyber pada tahun 2020 adalah 49,276 orang. Okey, nak tahu macam mana saya cantikkan rumah kosong ni? Jom! Beginilah keadaan asal rumah ni. Banyak bocor terutamanya dari atas siling. Rumah ni ada 4 bilik. Dua tandas, dapur dan 1 bilik stor. Keluasan tanah rumah ini adalah dalam anggaran 1,400 kaki persegi. Langkah pertama, gosok dinding. Bahagian ni selalunya orang skip je sebab nak cepat kan. Tapi bagi saya langkah ni adalah langkah yang paling penting untuk mendapatkan hasil akhir dinding yang cantik. Selain itu, ia juga akan memudahkan kita untuk mengecat dinding. Okey, langkah kedua, kikis dinding. Rumah ni banyak juga retaknya. So, yang retak tu saya korek-korek supaya lebih dalam dia punya retak. Yang cat terkopik, saya kikis dengan scraper. Okey, lepas dah kikis dan korek dinding, saya tampal dengan wall filler ataupun joint compound supaya dinding kembali rata dan nampak cantik je lepas dicat. Langkah seterusnya, cat sealer. Cat sealer atau primer dua-dua boleh guna ya. Fungsinya adalah sebagai perisai atau pelindung pada dinding kita daripada kulat atau cat terkopik. Sebelum kita cat warna, kita cat dulu dengan cat sealer ni. Beginilah rupanya lepas di sealer. Yang putih-putih tu hasil tampalan wall filler. Terima kasih banyak-banyak pada makcik saudara saya, Roslani, yang sudi bantu saya dalam projek ni. Kalau dinding teruk berkulat, sebaiknya guna cat sealer minyak ya. Lepas cat sealer, dinding memang akan nampak berbelak-belak macam ni. Itu normal. Sebab ia bukan cat warna. Next step, cat warna. Okey, dalam projek kali ni saya gunakan 4 warna ni. Semua dari Nippon Paint Easy Wash. Nippon Paint Easy Wash ni adalah cat matte, iaitu cat yang tidak kilat. Fungsi cat ni sebagai contoh, sekiranya anak-anak kotorkan dinding, korang boleh lap saja. Okey, jom kita mulakan dengan ruang tamu. Untuk ruang tamu ni, klien saya memilih warna
Killing Touch. Warna ni lebih kurang macam warna beige ataupun senang kata warna earth tone. Untuk ruang tengah ni, yang sesuai dijadikan ruang makan ataupun dining area, saya buat satu feature wall ataupun accent wall. Kemudian saya cat dengan satu cat tone gelap supaya dinding tu naik. Kalau korang tampal wallpaper kat tengah ni pun okey juga. Okey, jom cat bilik. Untuk semua bilik, klien saya memilih warna Wind Glider. Warna macam baby blue. Ini saya minta tolong anak buah saya untuk bantu. Terima kasih Ifa. Bilik kedua ni, anak sepupu saya yang tolong cat. Terima kasih Amirul. Ni artis ni. Siapa-siapa yang perlukan part-time pelakon atau model, bolehlah PM. Untuk tandas, klien memilih Dancing Grey, warna natural tone. Maaf, tak ada video masa cat tandas ni. Okey, untuk dapur pula, warnanya sama dengan ruang tengah dan ruang tamu. Saya memilih satu dinding untuk dicat tone gelap supaya dijadikan feature wall ataupun accent wall. Pastikan semua dinding cat 2 kali dengan cat warna ya, supaya sekata hasilnya dan tidak berbelak. Pastikan antara lapisan pertama dengan lapisan kedua, jarakkan 2 jam sekurang-kurangnya ya. Kalau korang nak tahu banyak lagi panduan untuk mengecat, jangan lupa tekan butang subscribe. Tiba-tiba lain pula kan? Disebabkan cat tandas ada lebih, so saya buatlah semua bilik ada feature wall untuk nampak lebih menarik. Okey, lantai bilik kedua ni simen. So, saya cat dengan concrete sealer supaya kelembapan dari bawah tanah tak naik atas. Nanti kalau klien nak letak tikar getah ke, kapet ke, bilik tak adalah bau kepam. Dan bawah tikar pun takkan berkulat. Konkrit sealer ni juga akan buat simen nampak berkilat. Okey? Alhamdulillah, selesai kerja saya. Jom layan sebelum dan selepas.
Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang membantu saya menyelesaikan projek ini. Dan terima kasih juga kepada semua yang menyokong saya dari dulu sampai sekarang. Pejam celik, dah 5 tahun saya jadi YouTuber. Terima kasih banyak kepada semua yang subscribe. Saya bukanlah tukang cat yang mahir, tapi apa yang saya tahu, insya-Allah saya akan kongsikan dengan semua. Terima kasih, jangan lupa share dan like. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.